Okey, ini adalah kayak GT nampak tu. Kayak fishing Melaka. Kayak GT yang saya gunakan jenis propeller. Saya tak minat yang fin ni sebab fin saya tak boleh reverse. Okey, basically inilah setup saya. Saya juga tak pakai thruster, tak minat pakai thruster lagi buat masa sekarang. Okey, kita tengok daripada tepi ni Saya turun sikit bawah. Kita tengok daripada tepi. Ni tali apa pula ni? Sekejap. Okey, kita tengok daripada tepi. Okey. Inilah. Ini apa benda ni? Oh, ada ikan. Okey. Tu ikan, apa ikan? Inilah. Ni kayak. Okey. Ngam Ya, betul. Okey, thank you Hao. Oh, ada. Oh, mantap guys. Okey, inilah kayak daripada kedai kayak Melaka, kayak GT Kalau korang nak cari, boleh roger saya. Ataupun boleh roger direct kedai kayak Melaka. Okey. Abaikan yang tu. Okey. Yeah.